Di dunia ni tak kisahlah apa pun, kita Allah dah pilih macam tu. Allah pilih kita miskin, kita redha, kita masuk syurga. Allah pilih kita tak ada anak, kita kahwin tak ada anak. Allah pilih kita jadi macam tu, kita setuju, kita masuk syurga. Kita redha Allah, Allah redha kita. Itu saja. Di dunia ni kita tak nak apa pun, kita nak Allah redha kita cukup. Ya. Apa pun yang Allah buat pada kita, apa yang Allah kenakan pada kita, kita setuju, kita terima. Ini dia. Lepas tu bila pertama sekali, tuan-tuan, bila mana kita diuji oleh Allah Ta'ala, katakan, ni Allah Ta'ala pilih saya. Dalam banyak-banyak kereta ni, saya aksiden hari ni, Allah pilih saya untuk aksiden hari ni. Orang lain selamat kerana dia ada ujian dia. Saya ada ujian saya. Ini hari saya. Dan ada hari Allah selamatkan saya. Dan mereka pun bukan tidak diuji, mereka ada hari dia diuji. Sama ada mereka telah kena, akan kena dan sedang kena. Jadi tidak adil bila mana tuan-tuan tengok untungnya dia senang aja hidup. Kerana kita nampak hari ni dia senang, siapa tahu akan datang berapa ramai dengan kekayaan dia dipenjarakan. Cukup umur yang bertambah, tuan-tuan pernah melihat orang yang dulu senang hari ni dipenjarakan, ada tak? Nampak. Tuan-tuan tengok senang seronoknya dia cantik, berapa ramai dengan sebab cantik dia gadaikan agama dia. Dia cantik, dia jadi artis, dia dedahkan aurat. Nampak? Dulu kita kata untungnya dia cantik. Tapi hari ni baru kita sedar, Allah, rupanya Allah selamatkan saya. Allah Ta'ala bagi muka saya ni walaupun hauk, tapi laksanakan perintah Allah. Tapi dia muka dia cantik, tapi bodoh tinggalkan perintah Allah. Nampak? Ini dia tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang pertama kita kata saya pilihan Allah, kita terima, kita reda. Yang kedua, adik sekalian, ujian tu tak lama. Yang ketiga, ujian ni Allah Ta'ala nak ampun dosa-dosa kita. Dosa kita banyak, tuan-tuan. Kalau kita tak kena kat dunia ni, kita tak sanggup ke nak kena kat akhirat? Tak sanggup kan? Allah Ta'ala sayang pada kita ni, Allah kenakan kita sebelum mati supaya kat akhirat besok tak kena tak? Cara Allah Ta'ala sayang pada kita.